Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang. So kita jumpa lagi dalam live My Supri Channel petang tu. So kita kami berada di Season Restaurant. Season Restaurant di Asa Commercial Center dekat Jalan Miri Bypass tu. So kita ada menu di depan kita, ada macam-macam menu. Tok antara yang ada, kelak ada lagi, ada yang special lepas tu. Okey. So sebelumnya minta tolong kita orang share lot kita pun live petang tu di Season Restaurant. Okey. Kami dengan Puan Ya. Puan nama tadi? Lupa dah. Ruhada. Okey, ya. Puan Ruhada. So nya kira owner lah. Ya. Kedai tu kan. So baru sebulan buka baru sebulan. Sehari before puasa. Sehari before puasa. Okey. So di situ macam ni? Nya pun orang dah hari-hari buka. Hari-hari buka lah kami orang situ. Sebab dekat situ jarang orang buka awal dengan lambat tutup. So kita buka pukul apa? Dari pukul 8 pagi sampai 11 malam. 8 pagi sampai 11 malam. Sampai 11 malam. Jadi kalau mau pergi airport apa benda, mau singgah makan lapar kan, kami orang terdekat lah ataupun paling dekat dengan airport lah. Sebabnya dekat dengan sebelah tu kita ada DHL lah. DHL sebelah tu DHL. So Season Restaurant DHL sebelah aja. Sebelah aja. Okey. So di depan kita tu ada menu, ada banyak menu. Tok di antaranya lah kan. Ada berapa ringgit? Ada RM2 lagi belum sampai dah. Belum sampai lagi. Okey, jap kita tolong share lo guys. Terima kasih yang dah share. Boleh komen-komen je saya mau tanya apa-apa. Yang penting tok ownernya adalah Muslim. Dan yang pun staff-staff pun memang semua Muslim lah. Okey, Season dan nama Season lah. Season ada Z ujung. Z belakang. Ya, belakang. Okey. Kita nak perkenalkan menu-menu tu lah. Yang ni first kita nak try dulu. Yang mi tu rasa kan? Mi tu. Untuk panas yang kan dalamnya tu. Dalam apa tu? Dalam Claypot. Ya. Semua macam ni. Kalau kita online order pun macam tu. Memang dalam top portionnya. Sebab portion tu macam portion lauk tu. Nya sekali dengan nasi, kecuali yang tu lah sanghami. Yang tu portionnya semua sekali dengan nasi. Kecuali yang mi tu lah. Sebabnya ada dibahnya ada mi. Debahnya ada mi. Sebab kita pun tempat tu sempit. Asyik cukup engkau semua menu. So nasi semua menu tu antaranya tu apa tu masak lemak, tom yam, asam pedas. Yang tu semua set dengan nasi. So nasi RM1 ke RM2 untuk makan 2 orang ke? Boleh makan 2 orang juga. Boleh makan 2 orang je lah. Sebabnya banyak lauk dalam kan? Banyak lauk, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua dan share. Assalamualaikum Hasman Sofian. Thank you. Okey, yang tu ada mi dengar tengok. So panas sih? Panas sikit dah? Boleh lah, boleh. Boleh diangkat ke Datuk atau udang, ada udang yang dalam tu. Udang galah. Kita nak angkat udang galah tu dulu boleh. Kami angkat makin tok dulu. Boleh. Kita angkat makin tok. Buat nampaknya pun udang galah. Tu nya satu set macam tu berapa ringgit? Satu set macam tu nya ikut Datuk portion yang besar punya udang. Yang ikut gram lah. Ikut gram lah. Ikut gram udang galah. Ada mi nya di debah tu dah? Ada mi. Okey. Tok mi nya. Tok yimi. Kita dengar menu tu apa? Sanghami. Yang tu dari Penang. Dari Penang sebab mendengar chef pun ada. Menu tu hanya belajar daripada Penang, daripada Chinese punya. Chinese pun style makanan lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try mi tu dulu Udang sebab makan dulu tu. Kan kita try mi je dulu. Coba lah itu. Bismillah. Berapa harga tu lupa je? RM25.90. RM25.90. Wow. So kalau kita orang datang situ pun portionnya memang banyak tu juga. Memang banyak. Boleh share. Boleh share ya? Boleh makan 2 orang tu? Boleh, banyak. 3 orang boleh. Pekat kuahnya. Pekat. Tomato, ada rasa tomato. Ni ada tomato Mix. Ada veggie, ada telur mata. Udang tu besar udang tu Udang speed tu. King punya. Grade A. Nice. Kuahnya nyaman makan kuah dengan nasi aja pun nyaman ya. Saya kan ada Datuk boleh portion. Chef kita lokal tapi nya memang dapat experience di banyak tempat dia kerja dulu. Dia ada di hotel, di pulau. Dari Johor ada, dari Penang ada, dari Terengganu. Banyaknya. Banyak. Nya memang orang dah Muslim lah kan? Muslim. Chefnya pun memang Muslim. Okey. Thank you yang dah share. Share-kan lagi. Kuah tu nyaman. Kuahnya pekat. Macam ni macam ni nak pada tomato. Kalau kita masak tapi nice lah. Nice kuahnya. Lain daripada yang lain.
Memang nak makan habis ya, tapi sebab kita banyak menu, siapa nak makan habis? Banyak lagi ya, ada 8 menu. Banyak, ada 8 menu. Ya. Okey, yang tu asam pedas. Asam pedas tu mendengar tadi, nya bukan setakat ikan aja, ikan biasa. Yang tu ikan apa tu Kak? Tu ikan apa tadi? Oh, siakap. Siakap. Yang tu asam pedas. Asam pedas tu nya biasa popular di Melaka, di Johor. So situ ada, dekat Miri ada, dekat Season Restaurant tu. So makan ikan siakap Boleh request juga ikan lain. Ada banyak jenis ikan kan? Okey, yang tu kalau kita order punya sekali dengan set nasi lah. Sikit nasi, nak makan seorang boleh, nak makan dua orang pun boleh. Sebab ikannya besar. Ikan besar. Dan dalam tu biasanya kalau asam pedas ada nyampur kita bendi, ada tomato. Kita nak try kuahnya tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pun pekat. Kami pun resepi tu. Resepi sendiri punya. Sendiri punya. Tu kita pun lah. Semua sendiri. Okey, so kita try nyampur kuah asam pedas tu dulu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nyampur pekat. Memang asam pedas, masam lah. Masam. Pekat. Kuahnya untuk pekat. Melaka punya. Melaka pun style lah. Ya. Tu kita pun lah. Ni chef buat. Chef rasanya lah. Di Melaka yang belajar pola tak. Biasa ambil di Melaka dulu makan dekat area apa nak, dekat tempat ya. Tempat. Tepi pantai memang asam pedas lah. Dah Kelibang saya. No. Yang tu sekali dengan Pantai nasi. Kelibang. Pantai Kelibang nak. Kita minum air lo. Tu ada airnya. Tu air apa tu? Sparkling blue. Sparkling blue. Yang tu apa ringgit? RM9. Sebanyak sparkling, kayak ada blue colour, ada lemon. Ada lemon. Dapat kita basahkan tekak dulu Ada sikit lagi menu. Menu air. Menu air kita hari tu apa ringgit? 2 ke 3? 3 actually. 3, ada sikit lagi. Okey, yang tu apa tu? Yang tu lemon punya. Lemon, sparkling juga? Sparkling juga. Sparkling lemon. Harga sama? Sama price. 99. Sparkling lemon. Okey, 99. Okey. Siapa? Tolong share lo siapa yang si tahu sini kami berada di Season Restaurant dekat Jalan Miri Bypass, dekat Asa Commercial Center. Paling senang nak cari tempat tu nya di sebelah tu DHL. DHL. Hujung sekali nun ada SL, kayak ada Kennedy Electrical. Sederet dengan Kennedy. Sederet dengan Kennedy. Yes, betul. Okey, menu seterusnya jap. Tu ada udang lagi lah. Aduh, kenalah semua udang itu. Semua udang galah. Semua udang galah gitu lah. Itu memang yang the best kami orang pun lah. Signature pun. Siapa ada komen tu, Baba Nyonya, thank you. Area bypass. Betul, area bypass. Tempatnya dekat area bypass. Dan Syekh Muhammad Masri, thank you. Bypass sebelah DHL ngam. Thank you yang tolong jawab tek. Shalvi, siapa Shalvi dia? Thank you yang tolong jawab. Okey, yang tu. Itu udang dengan apa tu? Tu seafoodnya. Seafood. Okey, tu tom yam. Tom yam pun ada. Tom yam memang mix dengan yang sebenarnya seafood kan? Tu tom yam seafood Tu tom yam seafood Tom yam seafood tu dalam tu ada apa dalam tu? Apa aja ada selain daripada udang? Dalam tu ada clam, ada banyaklah bang sotong. Yang tu kita boleh request untuk udang galah. Tu udang galah lah. Yang tu ada request besar udang galahnya ya. Yang tu bukan kerang nak kita nungahnya. Apa kita situ madah? Bukan kerang apa tu? Kami memang ada clam. Yang tu kita nunggah apa? White clam yang ada. White clam dalam bahasa Melayunya. Bahasa Melayu mesti. Bahasa Melayunya apa guys? Bahasa Melayunya apa? Coba komen lo. Apa benda tu? Yang macam kerang. Lala. Bukan lala. Ada juga lala dalam tu. Ada juga lala. Betul. Dalam bahasa Inggerisnya white. Ada sotong. Sotong. Pekat je. Ataupun yang punya paste pula sendiri. Patutlah. Pekat kuahnya. Ya, bukan ambil paste beli kat pasar. Bukan beli ya. Memang homemade lah. Handmade. Macam ada handmade. Ya, ada sotong. Seafood. Yang tu sekali dengan nasi. Yang tu selalu orang Brunei lah repeat. Orang Brunei memang suka. Minum. Hilang suara kejap Orang Brunei memang suka tu lah. Kita nunggunya tom yam set lah. Tom yam seafood. Tom yam seafood. Harganya berapa yang tom yam seafood? Yang tu 25.9 juga sama price. RM25.90. Yang udang tu kita boleh request saiz besar lagi, tapi yang ikut gram lah. Ada saiz besar lagi? Wow. Yang tu pun kami rasa dah besar dah. Ya. Boleh request lah. Yang tu pun dah rasa besar dah. Lain price nya. Okey. Apa nama tu tadi? Lupa dah. Yang ni? Tom yam
Ayam tok tadi apa nama tu? Lupa dah Oh, kita. nama ialah teh white clam kami orang dah. Kayak ada tok, ada ambal. Oh, ambal. Ambal ada. Ada ambalnya. Ada ketam pun ada juga. Ketam suri dalam juga. Sebab seafood nak Yang seafood. So tok boleh request 2 ikan nasi atau sikit nasi aja? Boleh request berapa portion tok orang makan lah. Oh, kalau 2 orang. 2 orang boleh jual lah. Tok. Sebabnya dekat atas saya tak nangga, di bawahnya ada. Tok ada ketamnya. Kami suka ketam suri. pat tok. Ketam suri ya. Kami suka pat tok. Oh. Pakat kuahnya. Oh. Ya, kita ada tisu tak ada? Ya, tisu. Ada terbesulah ambil. RM25 lah. RM25. 9%. 9%. Ni tisu kita tengok. Lupa deh. Kita tolong ambil tisu dulu kan? Okey. Sekejap. Tisu depannya. Ui, pekat kuahnya. Kalau dengan nasi memang sesuai lah. Pes sendiri. Oh, pes sendiri. Tak bawang semua menang sendiri buat. Okey. Alright, menarik. Yang tu pun belajar juga. Oh, belajar juga. Semua resepi lain-lain negeri. Okey, apa resepi negeri apa aja ada di situ? Yang tu dari Penang, dari Melaka, Terengganu. Yang tu dari sini tanya pada harinya belajar. Tom Yam mungkin Thailand. Si tahu juga kami sebab dia dekat dengan Kelantan. yang kan? Ada Kelantan juga ada pergi, Terengganu ada juga pergi. Yang suka Kepah. Ada orang tak kepah. Dalam bahasa Melayunya kepah. Betul. Terima kasih. Kunau yang ada. Kuno ke kunau? Kepah. Kami tahunya nak ya aja white clam. Tapi memang besar udang. Banyak jenis. Betul? Tapi memang puas hati. Hang Jebat jam berapa buka dan tutup si abang? Pukul 8 pagi sampai pukul 8 pagi sampai pukul 11 malam. Hari-hari buka. Hari buka. Saya ada off day. Ui, kesiannya kami nak datang hari-hari tu. Ya, dan lagi sekali udangnya. Ya, udang galah. So udang galah boleh request yang besar lagi. Besar lagi. Daripada tok. Dan mangkok pun ada yang besar lagi kan? Okey. So next one. Siapa kita nak makan udang tapi kita banyak lagi makanan kita nak makan. Tunggu. Siapa yang tok sikit lagi. Okey, kami angkat tok di situ agak. Kita narik nasi ayamnya ke belakang. Okey, yang nasi ayam. Yang nasi ayam tu memang hari-hari juga ada. Semua menu sebenarnya ada hari-hari. Hari-hari ada. Semua hari-hari. Menunya semua hari-hari ada. So tu nasi ayam. Nasi ayam tu seperti biasa. Ayamnya tu roasted lah kan? Roasted. Ada supnya, ada cilinya. Sebab ada orang mandah nasi ayam sepatutnya mesti mau rasa nasi ayam. Kami mau try nasi ayam. Boleh. Yang tu kami orang pakai. Satu set berapa tu? Tu RM7.9. Pakai apa? RM7.9. Tak pakai apa nama dah? Yang tu sos kami orang tu style Chinese punya. Chinese style. Itu pun Chinese style, this one Chinese style juga. Jadinya memang dah jadi season sebabnya ada banyak jenis. Banyak jenis yang kita macam bukan satu kedai je. Betul. Kita try pun cili tu sikit dah. Chinese style pun cili. Ya, Chinese. Yang tu yang selalu minta sosnya banyak lah. Betul. Sebabnya masam-masam pedas. Masam pedas. Betul. Cun. Hari-hari buka. Hari buka. 8 pagi sampai pukul 11 malam. Cuma pagi untuk breakfast kita ada apa? Goreng-goreng, nasi goreng, mie goreng, kuih tiaw, bihun, roti canai. Canai dah? Ada. Oh, ada canai. Okey. Yang tu menu pun kami orang belum update lagi. Laksa ada. Laksa ada. Wantan ho ada. Mie goreng. Okey, air memang banyak lah. Okay. So pagi ada roti canai. Ada. Roti canai, roti telur. Kosong. Ya, jalah. Oh, okey. Jabah komen tu kadangnya si keluar tau. Jabah. Thank you yang dah share lagi guys. Tolong kami share lagi. Share guys. Tolong share. Saya bawa buka sebulan. Bulan puasa hari dah start buka. Sehari before puasa. Mencabar juga lah saya sebab ada mula buffet Ramadan lah di situ. Saya dah. Saya dah. Buka macam biasa lah. Buka macam biasa. Okey. Tapi banyak orang booking untuk berbuka lah. Sebab menu lain-lain nak. Okey. Siapa? Komen si keluar. Mun mangkok besar rega berapa? Mangkok semua standard. Standardnya tok. Yang besarnya udang. Yang mangkok yang standard besar tu. Yang mau besar lagi yang udang lah. Yang udang. Request kan.
Macam tu ni memang beri besar-besar pun. Okey, Nurzana yang bawa masuk ni ada kedai sini dekat area bypass. Dekat area bypass sebelah DHL, Asa Commercial Center. Original portion munsi sama kedak live hari tu, boleh kami minta tapau je dah. Portion sama. Portion sama. Apa yang kami live hari tu kat Julia. Beza cuma udangnya. Kalau kita mau macam request tak besar. Udang yang besar, yang kecil. Boleh yang tu belum besar lagi kan? Belum besar lagi. Bawa sederhana besar. Sederhana besar. Okey. Selipar Jepun, Waalaikumsalam. Mun apek masak nang steady, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Okey. So kita ada minuman lagi? Ya. Ada minuman lagi. Apa minumannya? Kita bagi stok. Betul. Caramel. Caramel. Ya. Okey, tok caramel. Juga kami orang punya. Oh, ada caramel di situ juga. So minum petang, pagi-pagi pun ada je, boleh juga kan? Yang tu apa? Yang tu berapa ni? RM9.90. RM9.90. Energy gate kita? Warna hitam ya? Tu kopi ya? Kopi. Tu matcha. Bukan? Bukan. Apa teh? Kopi lah, latte. Kopi latte. Matcha ke bukan matcha latte ya? Bukan. Kopi latte. Wah, macam hijau kan? Ya, matcha hijau tu pekat hitam kopi lah, kopi latte. Sama harga? 99. Okey. Live-nya siapa keluar? Tolong share. Ambil phone yang sikit. Siapa? Phone. Okey, kita ada sikit lagi menu ya, nun hujung ya. Siapa? Itu apa namanya tak? Masak lemak. Masak lemak cili api. Cili api. Oh, masak lemak cili api ya. Masak lemak cili api. Masak lemak. Oh, masak lemak je lah. Masak lemak je. Siapa? Kami buka phone tu jap. Yang komen yang asyik berjalan di sia yalah. So kami ulang sekali dekat Season Restaurant, Jalan Bypass, sebelah DHL, berdepan dengan jalan besar tu je, jalan nak ke airport. Yang buka 8 pagi sampai 11 malam setiap hari. Sebelah DHL ngam, betul. Mantap ya Diana Rider. Asa area Terminal Baru, betul Noyanti. Belah ni tempat tu dekat sebelah DHL lah, dekat sebelah DHL. Sorry kalau komen yang terlepas sebab kami pun phone si berjalannya pun komen tu. Okey. So next menu yang tu. Macam ni tak. Banyak ke atas meja. Okey, yang tu. Okey, yang ke depan. Yang tu apa tag namanya? Nak yang masak lemak. Ayam masak lemak. Ayam masak lemak. Ayam masak lemak cili api. Tu kalau kita nak tahu masakan tu berasal daripada Negeri Sembilan. Ya. Kan? Yang masak semua lemak. Negeri ada. Semua negeri ada. Yang tu kentangnya. Okey. Macam. Wah, banyak air tu, bukan 3 je dah air dia. Oh. Banyak airnya tu. Kan? Penuh meja dah. Pakai minum petang kan? So ada kentang, ada ayamnya, ada bendi juga. Yang tu sekali dengan nasi juga. Sama macam tidak ya tu. Okey. So kalau sekali dengan nasi berapa ringgit tu? Sama juga harga. 25 sen. Oh, macam semua harga 25 ah? Ya, sama aja. Walaupun udang, ketam 25. 25. Cuma tak beza udangnya tadi kan saiznya je. Berbeza. Oh, Mazrul Ahmad on the way tu. Okey, datang jap. Gorgon. Sedap coming soon, kami siap. Boleh. Datang jap. Hari-hari buka guys. Yang penting situ bukannya serve no pork, tapi tu memang Muslim owner. Muslim owner. So kami rasa makan dengan nasi tu memang best tu sebenarnya. Nasi ya terus tuang dalam tu sebenarnya. Kan lagi best lah. Selalunya macam ya. Tapi ada orang simok dalamnya nasi. Kita asingkannya lah. Okey. So kita ada tok lagi. Tok kita boleh order ala carte. Yang tok best. Yang tok apa? Udang. Dry pun. Udang dry prawn. Yang macam tok apa? Dry prawn tu. Yang tok kami orang selalunya portion tok ada nyap tok portion untuk apa teh? Seorang. Untuk bukan. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang berapa ringgit tu harganya? 17.9. 17.9. Sekali nasi dah. Sekali dengan nasi. Hamdani udang 25 je. Oh, udang 25 je. 25. Udang 25, asam pedas 25. Yang udang besar-besar ada pun 25. 25. Kecuali tu orang request saiz udang yang lagi besar daripada yang harga 25 tu. So harganya akan lain. Add on lagi lah. Standby kami daripada Brunei datang. Daripada Brunei datang. Singgah. Tutup jam 11 malam. Assalamualaikum. Sampai jam berapa malam? Sampai jam 11. 11 malam. 11 malam. Tu udang kita guna apa? Butter dry butter prawn. Dry butter prawn. Yang kering ya. Yang kering. Kami selalunya udangnya. Udangnya tak besar. Udang laut Hmm. Saya baru buka sebulan guys. Ya, besar. Besar.
Besar udang. Bukannya review tu bukan sebab reviewnya besar-besar, memang udang tu macam tu. Oh, kami memang pakai udang tu je. Ya, udangnya lagi. Ya, besar-besar. 99 tadi 99 tadi. 17.9. Yang tu pun orang Brunei suka. Oh, orang Brunei suka. Jadi hanya boleh portion yang untuk 8 orang makan. Banyak lah. Oh, banyak ah? Yang beli sebab yang makan dengan family. Apa nama kedai bang? Nama kedainya Season Restaurant. Signboardnya kami akan tunjuk di luar lepas tu. Sebab lepas tu kita ada menu dahsyat lepas tu. Tunggu jap. Tok meja 1, meja 2 ada lagi lepas tu. Standby je sebenarnya. Standby di belakang tu. Ada set kah kedai udang, mangkok dan nasi? Ada set kah? Di sini? Nya Kak Julia nanya ada set kah kedai udang, mangkok, udang, sigit mangkok dengan set nasi. Ada jual set sih? Ya, tok sekali set. Yang ni. Yang tok teh. Semuanya ada set dengan nasi. Tok semua ada set dengan nasi Kak Julia. Ada set dengan nasi. Lauk aja. Yang tok semua ada nasi. Cuma kami simbat nasi. Kami simbat nasi situ. Ada 6-7 nasi kosong di situ. Supaya kami simbat nasi. Nasi memang ada. Semua lauk aja. Semua set-set yang ada tu memang ada nasi. Dengan nasi. So kita boleh request nasi 2 ataupun 1 ataupun 2 lah. 3 siapa lah. Add on lah. Add on. Ya, add on. Tok udang tadi. Sedapnya, lama si tengok live Surfri. Thank you. Season Restaurant. Ya, saya pun Facebook lah. Season Restaurant. Kami dari Si Aman nak singgah sia juga minggu tok. Boleh singgah. Boleh. Yang tok chicken butter yang wet. Wet. Yang basah. Tok pun favorite. Banyak orang pergi lah. Favorite tok, ya. Kami pun nak try tok sikit. Coba tak? Lain dia punya kuah. Ya kah? Confirm? Pekat. Nak. Oh, pekat melikat. Pekat melikat. Sedang manis. Ayamnya pun lembut. Oh, lembut. Oh, pekat. Kan. Aman. So harganya sama 10.9. Sekali dengan nasi. Sekali dengan nasi. Kamhyong paling sedap. Ada ulam sambal belacan sih. Sudah. For now belum ambil lah. Oh, saya dah. Tapi kuah tu tadi nyaman lah. Kuah apa tadi? Kuah asam apa? Masak lemak. Masak lemak tu. Yang tu baru keluar je kami ambil. Baru keluar. Menu tu baru keluar? Okey. Sikit set ya kira sekali 2 pinggan nasi kosong. Sikit set ya kira sekali dengan nasi. Kira sekali 2 pinggan nasi kosong lah. Yes, kira set sekali. Harga RM25 ya? RM25 sekali harga dengan nasi RM2. Betul. Betul lah, Soleha namanya. Kita punya dah ready kah? Kita punya dah ready dah? Dah kak? Share out dah ready? Kita dah shell out lepas tu ya. Ready ya, standby ya. Standby ya kita orang. Kita ulang di sekali kat sini kedai kita. Kedai kami orang dekat sebelah DHL Jalan Bypass. Mungkin kita orang susah carinya berdepan dengan jalan pergi airport. Belakang kami orang tu ada terminal bus. Memang belakang Miri Central. Sebelah tu DHL. Sebaris dengannya hujung tu ada Kennedy Electrical. Cuma kalau tahun lalu kat bypass tu, highway tu, nya terlindung dengan pokok pisang. Yes. Asyik nampak. Ada pokok pisang. Kelak kita tunjukkan pisangnya. Sini kedai dah tunjuk tadi Lan Amit. Kakak dah kita dah cerita dekat Miri Bypass. Ada soalan-soalan lagi? Mun Gia murah tu, harga bajet dah. Murah saya dah. Yalah tu. Kan? Tapi sebelum tu kita ada buka kedai sini ke kak? Sedar. Sebelum ada season tu. Sedar lah. Memang kerja bawah orang je lah. Pernah kerja di bawah orang lah. Bawah orang je. Maksudnya masak je. Masak je. Restoran? Hotel, restoran. Hotel, di Miri? Bukan. Tempat lain. Di Terengganu ada. Melaka ya. Pada tadi semua tu dari belajar tempat-tempat. Belajar sikit tempat. Sikit tempat. Yang namanya Terengganu season. boleh bawa kopok lekor sekali kan? Kopok lekor. Terengganu lagi? Penang. Melaka. Johor. Tapi menarik lah. Menunya menarik. And then Kak Julia mana tanya murah. Order kamhyong. RM RM20 satu set nasi, telur dadah, air sirap. Apa ya? Set apa ya? Set single. Set single? Ada set single RM25. Dengan nasi, telur dadah, air sirap. Tapi nya punya ya RM20 apa aja ada? Nya kecil lagi dari portion tok. Untuk tok. Untuk masak lemak cili api tu. Sebab ada orang request mau apa? Muka ambil seorang je makan gini. Ada orang tanya apa? Jadi kami ada sikit portion macam tu juga, RM25. Seminggu buka tutup bila? Saya dah tutup. Saya dah off day. Hari-hari buka. Tapi bagusnya portion single ya. Hanya sekali air.
Okay, saya ada off day, memang every day buka. Saya dah close sebab saya baru buka sebulan. Kita nak promote nak kenalkan untuk kita orang yang ada di Miri, di sekitar Miri lah. Brunei, orang Berkenu, Bintulu, Niah, datang situ try. Yang cari seafood lah. Ada Grab Food masa tu belum? Saya dah. Sekarang Food Panda dah. Food Panda ada. Food Panda semua ada. menu tu ada dalam Food Panda. Ada. Nama? Sama juga. Season Restaurant. Season Restaurant dekat Food Panda. Okey, dekat Food Panda. Saya dah tutup buka hari-hari. Okey. Memang murah ya Su. Kau murah. So kita banyak nak passion. kami basahkan tekak lagi sekali. Ada orang pandang murah tau. Confirm memang murah. Pastinya pandang murah. Saya tahulah, tapi bagi memang okey je. Okey ya. Sebab kalau tempat lain memang rasa udang besar-besar ya, kami rasa lebih daripada RM30 kan. Itu memang set kami orang kalau tom yum portion yang original bukan sebab kita live nak. Bukan. Memang cantik-cantiknya apa. Cuma udang je yang berbeza. Udang saiz yang berbeza. Saiz berbeza. Kalau besar lagi ada gramnya tambah lah. Gramnya bertambah lah. Macam tu RM15 lebih. 100 gram. Kejap lah, buka jam berapa, tutup jam berapa? Buka pukul 8, tutup jam 11 malam. Shop Lot bypass banyak area ni paling tepat. Sebelah DHL kak? Sebelah DHL. Map ataupun dekat terminal bus. Dekat terminal bus. Datang ambil guys. Okey, sini area tu bos, dekat Miri Central. Berdepan dengan Miri bypass. Kami nunjuk di depan. Tolong tunggu sampai habis. Tengok sampai habis. Tolong tunggu sampai habis live tu. Okey. Kita nak pergi ke Sigit Menu lagi. Okey, kita nak pergi ke Sigit Menu. So kita berpindah meja dulu. Okey. Kita berpindah meja. So kita nak langgar menunya tu tadi ya. Okey. So udang semua. Okey. So kita nak pergi ke menu yang sikit. Boleh tuang kak nyampun ya. Selamat petang Abang Zulfi, selamat petang untuk menu seterusnya. Kita ada shell out di situ. Okey, so ni akan tuang di situ. Tok set apa tok? Set Raja Laut. Raja Laut. Set A. Sos kamhyong. Wow. Sos paling mantap, paling top. Paling top Favorite orang. Ada lagi nak? Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Okey. So tok di depan kedainya. Nampak pokok pisang banyak ya. Okey. So Nun bypass nak pergi ke airport. Si Nun nak pergi ke Pujut. Sebelah tu ada DHL. Hujung tu ada Kennedy Electrical. Belakang ya boy kah Su? Belakang ya boy kah? Oh boy. Oh boy lah kali rasanya. Kami banyak untuk boy tu. Okey. So kita tunggu apa lagi datang? Sikit lagi cream curry. Cream curry. Okey, sebelumnya kita ambil air kita. Kita ada berapa menu untuk shell out? Ya, ada banyak sos lah. Ada banyak sos. Banyak lalu sosnya. Okey, so untuk hari tu ada berapa? Kami bagi 2 aja. 2 aja. Sebab tu yang recommended lah. Okay. Yang tu apa? Kami tuang tak? Yang tu apa? Cream curry. So memang portionnya banyak tu untuk satu set? Satu set. Okey, so ada 2 aja? RM2. Okey, RM2. Jom kita tuang. Kami yang tolong tuangkan. Okey, kelak kita tanya harga yang tu berapa tu baik-baik kak? Okey. So sekejap kami nak tanya pun angle sekejap. Asal dekat area terminal bas baru betul. Kita ke situ sikit. Okey, ngam. Okey. Untuk makan tu memang pakai sarung tangan tak nak? Oh, sepatutnya. Tapi ada orang sih pakai sarung tangan. Banyak kan orang sih. Ya, cuci tangannya mau taste pakai tangan sendiri. Kan? Betul. Ada sih menu shell out tu. Adakah di waktu malam sahaja ataupun boleh order pukul 8 pagi boleh order? Boleh. Sebab kita mana ada orang Brunei. Orang Brunei. Awal datang stok order makan pagi. Pukul apa ya? 8 lebih. Makan shell out. Shell out. Pagi-pagi. Yang bawa one whole beli pakai van. Okey. Terus buka lah meja. Banyaknya mau makan pagi-pagi. Oh, okey. Berapa harga satu set? Okey, yang tok kuahnya sosnya kamhyong. Kita dengarnya Raja Laut. Harganya berapa satu set? Itu satu set panjang contoh kan? 159. Oh, kira 2 sekali lah. Oh, sebagi-bagi 2 menu untuk bagi 2 menu. Lain-lain jenis. Okey. So RM159 untuk satu set tu lah. Sekali dengan nak yang apa? Nasi dengan air. Air apa? Air sirap. Air sirap 1 jug lah. Maksudnya untuk diorang makan. Untuk diorang makan. Sebab yang toknya jadi Raja Laut sebab kami orang ada letak ketam telur dengan udang galah. Add on. Nama kedai tu Season Restaurant namanya. So RM159
Kita ada 2 set tu lah. Okey, yang selalu orang susunnya macam tu no. Oh, yang memanjang. Yang manjang macam tu. So kalau untuk raja laut tu apa beza? Apa yang ada dekat dalam raja laut tu? Yang tu ada banyak macam kita makan tom yam tek. Okey. Sama aja. Cuma bezanya ada ketam dengan udang galah. Ni ketam. Ya ketam apa kata orang? Ketam. Paya. Ketam paya. Paya. Tapi tu musim. Tadi ketam suri. Oh, suri. Kami orang hanya ada ketam bila ketam telur je. Okey. Ada bertelur. So ada udang juga? Udang kami orang memang saiz stok. Udang pun ada juga. Kayak ada sotong juga tu. So nya kira 2 sekali tu RM159. Boleh makan 2 orang. 2 orang. Kalau ada 3 orang boleh juga tu. 3 orang boleh banyak. Harga 2 menu. Yang tu kita ada ini menangkan tadi. Tu nya. Yang tu apa tu? Warna hijau. Apa namanya tu? Lupa. Apa namanya tu? Lupa apa namanya. Macam menarik dalam warna hijau kan? Warna hijau. Warna hijau. So kita tahu tadi lah. Okey, lala, ada jagung, ada brokoli. Jagung pun kami orang pakai jagung manis. Tapi kuah yang mana? Yang tu. Kuahnya pekat. Tu paling banyak sekali orang datang stok memang yang tu. Kamyong tu. Kamyong. Sebab situlah orang memang like masalah lain lah. Pilih Fairy kedai dekat Miri Bypass. Belakang tu Miri Central. Sebelah DHL. Tapi kuahnya yang steady ya. Kuahnya nyaman, pekat. Kalau kuah tu makan dengan nasi aja pun nice. Yang tu premium punya lah set. Premium Kami ada menu lain lah yang bukan premium punya. Kami lupa pin tadi sekejap Tapi nyaman lah kuah ya. Kamyong Kamyong namanya. Sebelah ya kita ada set apa sebelah? Mentarang set mana tu tadi? Yang tu mentarang yang mana tadi? Mentarang. Lain orang lain sebut. Lain tempat lain sebutannya kan? Siapa kami pun lupa. Ya, tu. Soalnya jenis. Banyak jenisnya. Yang tu hijau punya. Tu hijau punya. Tu ada sikit lagi. Warna hijau. Okey. Tu ketam. Dalam ketam ada sotong dalam ketam tu. Tapi kuahnya sweet dan ladu pedas lah. Sedang-sedang. Ngam. Nasi pedas, ada manis juga. Sedang-sedang. Tu Pak paling suka kalau ketam. Bertelur memang ketam. Dalamnya telurnya kan. Sebelah Kennedy. Bukan sebelah Kennedy, sebelah DHL tapi sebaris dengan Kennedy. Sebaris dengan Kennedy. Lurus saja. Green mussel yang mana tadi? Kepah or mussel. Green mussel. Betul. Green mussel. Lupa namanya. Yang tu kuah apa? Warna kuning tu. Kari. Yang tu cream curry. Cream curry. So adakah mamak yang mula? Apa ya? Sebanyak kari? Bukan dah. Kami orang yang nak buat sendiri. Buat sendiri. Kita pun chef lah. Sendiri chef. Okay, cream curry tu mesti ada rasa kari tau. Ya. Dah pakai kari yang kita masak ayam apa semuanya? Lain. Nasi pedas. Yang tu ada pedas sikit. Ada orang boleh request juga lah. Kalau mau beli boleh request pedas lagi kah? Boleh request Set tu tadi untuk 2 jenis tu 159 boleh makan 2-3 orang lah. Boleh. Ada airnya dengan nasi. Include air dengan nasi. Airnya boleh 3 je lah. Airnya boleh 3 lah. Sirap, teh dengan kopi. Perlu pilih either one. Either one. Okey. Terminal bas ke? Bukan, terminal bas belakang. Terminal bas baru ya dekat belakang. Terminal bas di belakang. Set 159. Set A Raja Laut. Yang tu cream curry. Cream curry. Set Raja Laut yang tu. Kami nak makan sayur-sayur je dulu. Nak acak kuahnya. Tu ada udang juga. Itu ada udang dah ke? Sini memang satu udang galah dengan ketam. Untuk set yang premium pun. Wow. So dalam set tu memang ada udang dengan ketam. Tapi dalam udang tu pun ada ketam. Sama. Sama. Ada telurnya. Kalau mesti ambil ketam yang. So izinkan kami lah. Makan lagi tak lah. Untuk favourite orang je. Favourite orang ada telurnya. Lepas tu pakai 2 seorang tangan tak sepatutnya. Ya. Putih lah nampak. Penuh isi ya. Kalau si bertelur Simok memang ambil takut si puas hati makan nak. Betul. Mun pilih satu menu je harga sama ke? Sama je. Sosnya ada banyak jenis. Maksudnya pilih satu menu macam ni tak? Kita nak order yang kamyong ajak ke? Kamyong ajak boleh. Betul kita pilih dua-dua.
159. 159. Tapi mau pilih sikit aja harga sama? Sama. Oh. Ni punya portionnya macam tu. Okey. Itu kami orang bagi dua supaya kita dapat rasa dua jenis lah. Oh, harga yang sama. Sama. Tapi dua satu jenis yang lain. Satu jenis tapi yang memanjang macam tu juga. Tapi harganya sama tadi lah. Sama. Cuma kuahnya ajak lain. Mun pilih satu menu, ada set lain sih. Ada set lain kah? Untuk ada set lain yang biasa pun. Tok premium punya sebab kami orang ada letak ketam 1 ekor dengan udang galah. Kalau yang biasa pun 129. Noknya set dah udang galah dengan ketam lah. Hanya macam portion biasa aja. Oh, 129. 129. Yang tu 59 sebabnya ada ketam bertelur dengan udang galah. Udang galah besar tadi ya? Besar udang galahnya. Puas hati lah kalau makan. Okay. Seafood fighter sila hadir. Silakan, sila hadir. Peminat seafood memang okey lah tu. So menu tu daripada pagi sampai malam? Boleh request. Pagi mun tak nak makan pun boleh juga. Tapi mun bagusnya kalau kita orang booking awal lah. Sebab bila orang datangnya kita orang mesti tunggulah. Macam orang datang kami orang terus masak freshly. Oh, lagi bagus lah. Better. So kalau orang nak booking macam ni, boleh request tambah jagung sih, ada orang nanya tu. Boleh. Boleh. Jagung tu jagung manis. Yang tu pun ada jagung mau. Jagung manis lah. Kau ajak try lah. Mudah jagung manis 159 yang untuk makan berapa orang? Dua orang. 2 orang, 3 orang boleh? Boleh, 2-3 orang boleh. Tapi portion tu untuk 2 orang. Kalau kita ambil 3 orang makan, add on air dengan nasi je lah. Oh, ya kira add on lah. Manis sih. Manis Benda tak makan. Manis lah. Mun 129 apa je menunya pada? 129 sama aja. Cuma nya seda ketam dengan udang galah je. Ya aja bezanya. Sama aja. Oh, nya seda ketam dengan udang galah. Biar beza. Top premium. Raja Laut namanya. Min handphone baru ke tu? Min apa Min? Handphone apa Min? Nyaman. Manis kan? Lain macam lah tu. Kenal lain macam? Berapa ekor ketam udang dalam set A159? Sama, satu sikit udang, sikit ketam. Sama, sikit udang, sikit ketam. Muhammad Salihin. Ketam yang pakai ketam bertelur je lah. Kalau saya dah ketam, memang kami dah sold out lah ketam lah. Oh ya? Tapi bila tak tukar dengan udang galah, kalau ketam tu memang limited. Kamu mesti Tikam jong pun kuah tu nice lah. Nice lah. Nice. Lain lah. Totally different lah. Yang membezakan, kalau orang nak makan pedas boleh try ikan hiong tu. Yang kurang pedas boleh try cream curry tu. Kan untuk anak-anak rasanya boleh suka yang tu lah. Yang nampak macam cheese. Kan? Cheese je upah. Cream cheese kami betul. Makan. Kami orang ada banyak sos. Okey, apa aja sos? Yang kami orang ada sos ada kam hiong. Okey. Buttermilk, tok cream curry yang tok dekat Sarawak kami rasa belum ada orang lagi lah yang tok. First lah kiranya. First. Untuk kam hiong. Tok. Untuk curry, cream curry. First lah. Belum juga kami nangga dekat mana-mana ada cream curry. Ada black pepper, chili garlic pun hot jugalah. Chili garlic. Chili garlic. Ni macam Chinese style punya. Dia punya kan ke Chinese lah. Dekat kampiong. Mau add in jagung banyak boleh sih? Boleh. Boleh je. Boleh je. Tapi add on je lah nya punya harga ya. Pelbagai store shell out. Untuk shell out tu ada sih kalau dalam Grab. Ada je order. Ada order. So memang adalah menu tu dalam Grab kan. Harganya sama. Macam ni kita angkah kuahnya, asingkan kuah sebenarnya. Kami orang letaknya dalam apa tu, dalam box kan. Lepas tu kami orang wrap dengan aluminium. So kita orang dapat makannya dalam keadaan panas lah. Jadi mungkin kita tak gelak kami makan kan, nya still hot dalam. Maksudnya nasi pun kami orang kadang tapau semua. Kalau mau request plastik untuk makan shell pun boleh juga. Plastik yang putih tu? Putih tu. Pakai tu makan dengan family di rumah pun ada juga. Boleh request. Air memang sedia juga lah. Yang satu set dengan air lah kan? Air kan bukan dalam jug lah, hanya dalam sikit-sikit lah. Hanya jug kalau kita beli yang set D ya, 500 lebih. 500 lebih? Ya buat satu jug besar lah. Ni ada banyak set sebenarnya, kita boleh pilih lah datang situ. A sampai D. A sampai D. Semua saya nak booking dulu lebih bagus. Better lah. Ada nombor telefon tak? Ada. Berapa? Boleh sebutkan Dizia? 019 Okey. 812 Okey. 9195. 019
812 9195 9195 untuk booking booking. Bukan untuk bookingnya sebenarnya dah kahwin. Bukan untuk bookingnya, untuk booking makanan. Booking makanan je lah. Untuk booking makanan. Zaidi Ustaz, waalaikumsalam bro. Kedai tok belakang My 76 Bundle, betul. My Bundle 76 Bundle belakang tu je. Cun-cun belakang tu. Cun-cun belakang tu je. Ya, singgahlah bro, datang makan. Tahunya kedai ya. Tahu ya, tapi kami nyaman lah, kampion tak nyaman lah. Thank you Kak Julia. Yang nombor telefonnya. Thank you Kak Julia 079-812-9195. So betul. kalau kita orang tahu lokasi tu sebenarnya boleh hantar WhatsApp location dengan kita orang. Boleh juga. So sebelum kami nak keluar daripada tempat tu keluar maksudnya nak tunjuk view di luar lah kan. Mungkin ada pesanan penaja daripada kita untuk orang di followers kami yang dengan live tu. Orang Miri, orang Brunei di sekitar. Mendengar ada orang sini ada kucing ke sini ke mana? Nak singgah. Silakan. Okey, kami wakil dari Season Restaurant. Kami mau jemput kita orang yang suka makan seafood dan kita orang semacam yang berbaloi puas hati, ada yang udang galah, peminat udang galah ke ketam kan, ataupun Chinese food, boleh singgah ke kedai merah dekat Jalan Bypass sebelah dengan DHL. Kami buka setiap hari dari pukul 8 sampai 11 malam. Jadi mungkin kita orang lebih bagus booking lah before sampai. Jadi kami orang dapat prepare barang yang kita orang situ tunggu lama. Betul. So lebih memudahkan lah. Kami orang banyak juga dapat dari customer dari Terengganu pun ada datang stok makan. Brunei hujung minggu nang banyak sudah Brunei. Datang situ? Celebrate birthday situ. Boleh ya? Berapa kali dah? Situ berapa kali dah sidanya pergi stok. Kunangan live tu Bang Sufri nampak kurus bah. Alhamdulillah, thank you. Memang dah kurus sikit Min. Dah kurus sikit. Season season. Okey, jangan orang turn up lah. Lekat reserve. Yes. Lepas reserve call, jangan cik datang. Tapi kami orang selalunya buat payment. Sebab takut kami orang dah ready kan. Meja dah sebab ada juga yang booking kami pasal breakaway dengan orang yang dah bayar je. Sebab kadang ada juga orang macam cancel booking nak. Jadi kami orang dah sedia barangnya. Betul. So di situ pun ada menu untuk breakfast pagi. Ada. Kita boleh try juga. And then malam tu kalau nak datang bolehnya tutup jam 11 malam. Mungkin kalau ada permintaan yang tinggi mungkinnya boleh tutup 12 malam, pukul 2 pagi kan. Mungkin. Diri dah cuci muka apa ya? Azmin. Berapa harga tek bawa masuk? Yang tok satu set tok 159. 159.90. Ya 159.90. Ada set-set lain lagi lah. Mungkin kita mau satu menu tu aja tapi nya banyak macam tu, harga yang sama. Atau dua portion yang berbeza tapi harga yang sama. Kalau tu mau sikit-sikit pun boleh lah. Okey, ada soalan lagi sebelum kita nak keluar depan Nun? Yes, ya yang cara yang betul. Apa ya Kak? Apa cara yang betul ya Kak? Lupa baik. Apa kita pada Tek? Apa cara yang betul ya Kak? Cara yang betul. Yang paling pentingnya apa yang portion hari tu yang kami live tu sama aja dengan kita orang yang order kelak. So bukan sebab kami review, bukan sebab kami live, portionnya banyak. Kalau kita orang mau tengoknya punya portion yang orang yang pernah makan kat kedai kami orang, boleh pergi dekat page Season Restaurant. Kat siap sangat banyak. Setiap orang makan kami orang akan ambil gambar. Yang setidaknya makan apa. Gambar kami jangan ambil ya. Gambar kami jangan ambil yang makan termasuk nasi. Yang tu termasuk nasi untuk dua orang. Kalau tambah nasi yang ketiga nya add on lah. Add on. Sebelah DHL, yes betul. Sebelah DHL. Boleh 159 ada apa tak macam mana udang? 159 ada udang galah dengan ketam. Sekejap kami nak lagi sekali. Apa dia? Caesar termasuk air. Set termasuk air dan nasi kan, betul? Yes. Ni soalannya tadi 159 udang galah ke? Bukan. 159 tu ada udang, ada ketam. Nya shell out. Cuma yang specialnya ada udang galah dengan yes, tu ada udang galah. Yang tu ada ketam. Untuk kamhyong tu ada ketam. Untuk krim kari tu ada udang. Udang galah yang sebesar tu. Sebesar tu udang galah. Ambil zoom benar-benar. Okey. Banyaknya berapa orang dapat makan? Mu nak makan 3 orang boleh, nak makan seorang pun boleh. Ada seorang makan. Ada. Kami jangan pada orang Kak. Kami jangan pada orang. Kami tanya betul kita seorang. Kami seorang. Nyambil semua tu. Tiga kali tambah nasinya. Yang ambil set yang besar. Kami pun dapat kita habis dapat habiskan yang. Boleh try Afida, boleh try.
boleh makan 2-3 orang sebenarnya. Tapi untuk yang ketiga pun set, add on nasi dengan air lah. Tambah je lah. Ada ketam, ada udang. Okey, jom kita nak ke tunjuk tempat location ya di luar. Udang dah tunjuk tadi ya. Kita keluar dulu. Jom Kak, kita keluar di sini ya. Oh, dah sampai dah Tok. Awal sampai. Boleh. Makan. Jom kita tangga Tok kedainya. Kita tangga situ lo kajap. Udang tu tadi. Kita repeat balik sebab ada yang Cik Nanggal. Tok tadi mi Sanghami. Di dalamnya ada mi nak ialah Yimi. Kayak ada udang besar. Udang besar. Harga satu berapa tek? 25.9. 25.9. And then kita ada nasi ayam juga. Harganya RM7.90. RM7.90. Yang tok masak lemak cili api ayam. Berapa harganya? Yang tok 25.9 sekali dengan nasi juga. Sekali dengan nasi. Okey, yang tok udang besar tok. Tok berapa? Tok tom yum seafood. Yang udangnya 25.9%. 25.9%. Udang yang apa tek? Udangnya tu kita boleh request lah yang ikut saiz gramnya. RM15.9 untuk 100 gram. So kalau udang besar lagi besar harganya lah. Yalah. Yang tu khas untuk harga 25.9% dengan nasi. Dengan nasi. Yang tu tadi asam pedas. Ikan apa tu tek? Siakap. So kita boleh request ikan-ikan yang lain juga ada. Tok buttermilk yang basah ayam. Basah. Yang tok yang kering lah. Buttermilk udang. Tok butter prawn. Okey. So minumannya tadi kita ada matcha, kita ada latte, caramel, and then tok tadi ada kita nunggu apa? Sparkling blue. Serius murah. Semua harga RM25 yang tok. Tok untuk shell out tadi satu set ada 2 jenis lah, kamhyong dengan cream curry. 159 termasuk dengan 2 nasi. Kalau add on 3 nasi, nak ambil 3 nasi, add on lah sikit nasi lah. Sekali dengan air. InsyaAllah akan menyusul. Okey, kita keluar jom Kak. Okey. Dan agak view-nya senang je. Signboardnya Pengiran, thank you daripada Brunei. Terima kasih. Tok signboardnya. Ya, signboard warna hitam. Season Restaurant. Sebelah ya DHL. Sebelahnya ada pagi saya. Ada Water Lab. Ada Global, ada Kito 2.0. Okey, di tengah-tengah tak lah. Okey. Season Restaurant. Hujung tu tadi Kennedy ya? Kennedy Electrical. So tu highway. Tu on the way pergi airport. On the way nak pergi ke airport. Selalu petang-petang boleh nampak flight tu lah. Hari-hari boleh nampak flight tu. Cuma depan tu hanya terlindung sikit sebab ada pokok pisang. Ada pokok pisang di depan tu. Okey. Selamat petang. Thank you bang. Abang Hamid. So okey. Dekat area bypass tu bang, kedai baru. Baru sebulan buka. Kelak kita nangga balik live tu bang. So terima kasih lagi sekali dengan kita dek. Ya. So kalau ada masa ambil singgah lagi ni tu ada menu baru kan. Boleh. So improve juga lah. Yalah, mun ada komen-komen pun boleh tujukan dengan sidak. Okay. Jangan komen dekat Facebook, direct pergi dekat owner. Kalau ada kurang kita bagi tahu direct kami masa tengah bayar, bayar kelak. Jadi jangan post di Facebook, jangan komen-komen yang pelik-pelik di Facebook lah. Kan kita support dalam Facebook tu untuk kita suka-suka sebenarnya. Kita bukan nak membenci orang. Nak nyuruh orang si suka ke apa. Okey, yang penting kita happy. Yang ada kurang silakan pergi ke Facebook saya, inbox pada contoh. Alright, so kami nak end live dulu. Terima kasih lagi sekali. Thank you bang. Malam-malam bolehlah buka meja di luar. Bolehkah buka meja di luar? Hanya dekat situ je. Hanya dekat sia je Kak. Hanya si dapat di luar situ. Sebab gelap bahasanya. Situ gelap. Sebab saya ada lampu. Saya ada lampu gila. Saya ada lampu gila. Tapi boleh kalau dah ramai gila, mungkin kalau nak buka pun mungkin buka di sebelah-sebelah kedai ya. Sebab situ. Di kaki lima kedai yang lainnya. Di kaki lima kedai yang lainnya mungkinnya boleh buka lah. Kan di sia. Sebelah DHL di luar ya. Tapi dalam pun banyak meja dah sebenarnya. Banyak meja dah. Alright, so kita lambil saja lok. Terima kasih lagi sekali. Jangan lupa singgah di Season Restaurant. Jalan Miri Bypass sebelah DHL. Beroperasi setiap hari. Saya ada cuti ya. Saya ada off. Ada shift lah. Ada shift lah staff saya. So pukul 8 pagi dah buka sampai jam 11 malam. So jadi lapar boleh pergilah. Mesti lapar pun kami akan pergi. Sebab kami sukanya pun kuah shell out dari kamhyong ya. Alright, so terima kasih. Bye-bye. Thank you semua. Thank you friend. Thank you Kak Julia. Thank you semua yang nanggal live tu. Bang Hamid Lamid, siapa lagi tadi ya? Tolong like, comment and share guys. Okay? Thank you guys. Jangan lupa beri star. Boleh beri star lagi tu. Walaupun live tu dah habis. Bawa masuk lalu end. Kami bawa dah habis dah. Sejam dah kami live tu. Banyak dah lauk dah. Banyak lauk dah habis dah.
Kelak kita dengar balik dah Suhana. Thank you Suhana. Thank you. Thank you juga. Terima kasih. Thank you cik adiknya mana adik? Wah. Kita orang sini, asal sini? Miri. Miri kan ni? Memang Miri je. Oh Miri je lah. Okey. Alright, thank you yang bagi star. Terima kasih. Thank you, Assalamualaikum. Bye bye.